A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba bil iman wa syarrafa alsinata bil Qur'an wa karrama ad-dunya bi ba'tsati khairi insan Sayyidina Muhammadin alaihi afdhalus salati wassalam. Bab pertama dalam kitab Hadza Muhammad. Inilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan berkaitan mendekati personaliti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membincangkan berkaitan tempat yang membentuk personaliti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah tak kita terfikir, kenapa Allah pilih Mekah sebagai tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mekah bukan tempat yang subur. Mekah bukan kota yang mewah, tapi sebuah lembah yang kering, panas dan keras. Namun, di situlah lahirnya manusia yang paling lembut hatinya. Masya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berfirman tentang Mekah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Maksudnya, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibina untuk manusia beribadah ialah Bakkah. Bakkah ni nama lain untuk Mekah. Nama dulu. Maksudnya rumah yang mula-mula dibina untuk manusia beribadah ialah Mekah yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Surah Ali Imran ayat 96. Masya Allah. Jom kita baca sikit fakta daripada kitab Hadza Muhammad. Inilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada halaman yang ke-17. Mekah adalah sebuah negara yang aman, selamat dan stabil disebabkan kewujudan Baitullah di dalamnya. Baitullah menjadi pusat keagamaan bagi bangsa Arab dan lambang kemuliaan mereka. Sehingga Baitullah ni menjadi tempat kunjungan manusia dari seluruh pelosok dunia untuk menunaikan haji, dan pada masa yang sama mereka juga dapat menikmati keamanan serta ketenteraman di sana. Mekah bukan sekadar tempat. Mekah ni madrasah kehidupan. Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membesar sebagai anak yatim. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar erti sabar dari kecil, masya-Allah. Di sini juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat sendiri masyarakat yang penuh jahiliah, penuh penindasan dan penyembahan berhala. Tetapi persekitaran yang rosak itu sedikit pun tidak merosakkan baginda sallallahu alaihi wasallam, bahkan membentuk nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang jujur sehingga digelar sebagai Al-Amin. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang manusia yang sabar walau ketika itu disakiti oleh kaumnya sendiri. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi innaki la khairun ardillah wa ahabbu ardillahi ila Allah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Maksudnya, demi Allah, sesungguhnya engkau, yakni Mekah, adalah sebaik-baik bumi Allah dan bumi yang paling dicintai oleh Allah. Kalaulah aku tidak diusir daripadamu, nescaya aku tidak akan keluar. Hadis riwayat Tirmizi. Masya Allah. Dalam sirah kita dapat lihat sedihnya Nabi SAW ketika peristiwa hijrah. Sedih Nabi SAW untuk meninggalkan kota Mekah. Kenapa? Kerana Nabi SAW sangat cintakan kota Mekah. Bayangkan, tempat yang pernah menyakiti baginda, tapi itulah tempat yang paling baginda SAW cintai. Kerana di situlah tarbiyah Allah bermula. Kita boleh ambil ibrah sikit daripada kisah ni, Masya Allah. Kadang tempat yang kita rasa susah, sebenarnya itulah tempat Allah sedang bentuk jiwa kita. Bukan tempat yang menentukan kita, tapi bagaimana kita dididik oleh Allah di tempat itu.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagi anda yang berhajat untuk dapatkan kitab istimewa ini, Hadza Muhammad, inilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ensiklopedia mudah mengenali Nabi pembawa rahmat, boleh dapatkan di www.nashrulquran.com. Jangan lupa follow semua sosial media Akademi Nashrul Quran. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.